Langkah yang pertama mesti kita belajar. Belajar apa? Zikir la ilaha illallah. Tapi apabila nak berzikir la ilaha illallah, Rasulullah ajar. Saya ahli dengar. Daripada sinilah tuan-tuan dijadikan satu faedah. Bila kita nak belajar zikir, mesti kita belajar. Kerana itulah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat. Dan dalam ilmu tasawuf pun begitu. Bila kita menghadapi belajar zikir tahlil la ilaha illallah ni, maka kaedah amalan zikir la ilaha illallah ni sudah pun diisytihatkan oleh ulama tasawuf. Ini bermakna kita kena belajar zikir tahlil la ilaha illallah daripada ulama tasawuf. Kalau kita tanya boleh tak dengan sesiapa orang alim, jawabnya boleh. Tapi mungkin tidak kena cara dia. Kerana satu-satu ilmu, satu-satu amalan itu ada ahlinya. Ahli zikir biasanya ulama tasawuf. Begini tuan-tuan ni, kita cuba tengok, ingatkan semula. Ilmu dalam Islam ni yang asasnya 3. Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Para ulama fiqh dikenali dengan fuqaha. Kalau seorang faqih, ulama tauhid dikenali dengan mutakallim. Ya, kalau ramainya mutakallimun atau ahlut tauhid atau ulama tauhid, ulama ilmu kalam. Kalau tasawuf, ulamanya dikenali dengan sufi. Kalau ramai sufiyah. Sufiyah itu maknanya para ulama tasawuf. Bila kita nak belajar bab ibadat, kita belajar daripada ahli fiqh. Macam kita ikut mazhab Syafi'i. Selesailah masalah amal ibadat, ikut mazhab Syafi'i. Dalam tauhid kita ikut mazhab ahli sunnah wal jamaah yang diasaskan kepada pandangan tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang selalu kita kenali menerusi mengenal Allah, menerusi sifat 20. Jadi dalam tasawuf begitu juga. Bila kita nak zikir tahlil tadi, itu bab tasawuf. Jadi kenalah kita belajar daripada golongan sufiyah, ulama tasawuf. Kalau kita belajar daripada fuqaha, boleh tak? Boleh, tapi tak kenalah. Kerana dia bukan ahli. Kecuali kalau seorang itu memang dia faqih, dia juga sufi. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, dia memang pakar di bidang fiqh, bidang hadis. Tapi bila dia nak belajar zikir, dia belajar daripada siapa? Daripada Imam Ja'far As-Sadiq yang meninggal dunia tahun 148. Imam Abu Hanifah meninggal dunia 150. Jadi apatah lagi macam kita Itu kan satu contoh. Imam Ghazali memang ulama besar. Bila nak belajar zikir pun, dia menemui ulama tasawuf. Antaranya ialah Yusuf Nasas. Di Mesir ada seorang ulama yang terkenal bergelar Sultanul Ulama, iaitu Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, meninggal dunia tahun 660 Hijrah. Bila beliau nak belajar zikir, dia belajar dengan seorang sufi. Siapa dia? Syekh Abu Hasan As-Sazili, yang meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Malahan ada seorang ahli tafsir dan ahli tauhid yang terkenal juga, iaitu Syekh Fakhruddin Ar-Razi, meninggal dunia tahun 606 Hijrah. Beliaulah yang mengarang atau menyusun kitab tafsir Fathul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Bila beliau nak berzikir, beliau belajar daripada Syekh Najmuddin Al-Kubra yang meninggal dunia tahun 618 Hijrah. Di India tuan-tuan pada abad 11
Hijriah. Seorang ulama yang terkenal yang dapat title Mujaddid meninggal dunia tahun 1024 atau 42 Hijrah. Bernama Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddid Al-Fusani. Ulama besar. Tapi bila beliau nak belajar zikir, beliau belajar daripada seorang sufi. Siapa dia? Syekh Muhammad Baqi Billah yang datang daripada Uzbekistan, berpindah ke Delhi. Ulama besar itu siapa? Syekh Ahmad Sirhindi. Bila nak belajar zikir, belajar dengan orang sufi. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita tengok zaman sekarang, para ulama yang ngajar di Azhar University, mereka memang pakar dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Tapi bila mereka nak berzikir, mereka belajar dari orang sufi. Misalnya, siapa itu? Dr. Muhammad Zaki Ibrahim. Dia orang terkenal, orang alim Azhar. Bila nak belajar zikir, dia belajar daripada orang-orang sufi. Dia ambil tarekat Saziliyah. Syekh Ali Jumaah, Dr. Ali Jumaah pernah menjadi mufti Mesir yang sekarang masih hidup. Bila nak berzikir, beliau belajar daripada orang-orang sufi. Beliau ambil tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Jadi langkah pertama mestilah kita belajar daripada ahlinya, supaya bila kita beramal dengan la ilaha illallah itu dapat benar-benar, kita akan dapat benar-benar kurniaan daripada Allah, hikmah dan kebaikannya.